Aku baru realise satu benda tau. Rumah dekat Malaysia ni memang tak cukup plug. Kau imagine. Aku ada smartwatch, laptop, diffuser, phone aku ada 3. Tapi plug dekat dinding 2 je. Asyik berebut. Lepas tu semalam aku stres gila. Aku nak main game, kena cabut kipas. Aku nak pasang kipas, kena cabut diffuser. Aku nak cas laptop, kena cabut phone. Pagi tadi aku bangun, phone aku 8% je. Sebab aku salah cabut charger. Lepas tu aku jumpa ni, Smart Extension. Memang function gila. USB ada 6 lubang, ada 6 phone aku boleh cas kat sini. Type C ada 2. Laptop, aku punya MacBook boleh terus cas kat sini. 4 3 pin, aku dah tak payah cabut kipas, lepas tu pasang diffuser, cabut ni, lepas tu pasang tu, tak payah. Yang ni 4 pin aku boleh terus cas semua. And then untuk safety, kalau aku tak nak membazir elektrik, aku boleh on off kat sini je. Saiz dia ringan, aku pakai untuk rumah aku, office and juga travel. Semua benda aku boleh cas serentak. And lepas pakai ni, meja aku nampak lagi kemas. Tapi jujurlah, rumah korang ada berapa charger sekarang? Rumah korang ada tak Smart Extension ni? Kalau tak ada, aku dah letak dekat beg kuning bawah.